Bawal goreng sos tiram, lauk simple tapi sedap. Boleh bertambah nasi dibuatnya, nak masak pun senang. Mula-mula goreng bawang merah hingga keperangan. Bila dah coklat-coklat macam ni, boleh angkat dan ketepikan. Next, kita goreng ikan bawal yang dah dilumur dengan garam dan serbuk kunyit. Pastikan minyak betul-betul panas sebelum masukkan ikan. Baru kulit rangup dan tak serap minyak. Bila dah garing, boleh angkat dan toskan. Untuk kuah, kita tumis bawang merah dan bawang putih sampai naik bau. Bila dah agak garing, boleh masukkan halia dan akar ketumbar. Akar ketumbar ni buat aroma masakan kita jadi lagi wangi. Masukkan serai dan gaul sebati. Next, masukkan cili padi dan daun limau purut. Memang makin wangi lah bau masakan kita ni. Seterusnya, masukkan sos tiram dan sos ikan. Gaul-gaul-gaul hingga sebati. Kalau nak berkuah sikit, boleh tambah air, tapi saya suka kering-kering macam ni je. Kuah dah siap, kita tuangkan di atas ikan goreng tadi. Kemudian taburkan bawang goreng dan dah siap bawal goreng sos tiram kita. Resipi yang simple, cepat dan rasa sama macam kat restoran Cina Muslim. Selamat mencuba. Ingat makan, ingat rasa.